Kebangkrapan adalah satu proses di mana seorang penghutang itu diisytiharkan sebagai bankrupt, lanjutan daripada suatu perintah penghakiman dan penghukuman yang dibuat di Mahkamah Tinggi terhadap penghutang tersebut atas kegagalan atau ketidakupayaan untuk membayar hutang sekurang-kurangnya RM30,000. Menjadi banyak kezaliman yang saya sebut kezaliman di segi ekonomi lah, ialah penjamin sosial. Bawah Seksyen 2 Akta Kebankrapan, penjamin sosial tu didefinisikan ialah orang yang dia tak menjadi penjamin untuk keuntungan. Akta Kebankrapan 1967 akan dibacakan buat kali kedua di Dewan Rakyat bagi tujuan pindaan. Antara pindaan yang dicadangkan adalah meningkatkan nilai minima kebangkrapan dari RM30,000 kepada RM50,000. Tindakan atau prosiding kebangkrapan tidak lagi dikenakan kepada penjamin sosial. Tempoh 5 tahun dikurangkan kepada 3 tahun bagi membolehkan seseorang yang bankrupt dilepaskan lebih awal di bawah kuasa Ketua Pengarah Insolvensi. Mewujudkan mekanisme penyelamat atau rescue mechanism sebelum prosiding kebangkrapan dilakukan. Notis kebangkrapan dan petisyen perlu dihantar secara terus kepada penghutang agar tiada lagi kes penghutang bankrupt di luar pengetahuan. Usaha kerajaan untuk membuat pindaan terhadap Akta Kebangkrapan 1967 atau Akta 360 dengan tujuan untuk melindungi penjamin dan memastikan tindakan kebangkrapan tidak boleh diambil terhadap penjamin sosial. Penambahbaikan akta ini akan menjadikan peminjam benar-benar bertanggungjawab untuk membayar balik pinjaman mereka.